ونسبت الواو والياء غير الماديتين إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين والله أعلم. Dan dinisbahkan huruf waw dan ya yang bukan huruf mad, yakni huruf ya dan waw yang berharakat pada makhraj yang sebenar kerana tekanan suara pada kedua-duanya lebih tinggi berbanding ketika ia menjadi huruf mad. Okey, cuba explain itu ayat buku, cuba explain. Maksudnya huruf waw dan ya yang bukan daripada, maksudnya dia boleh menjadi selain daripada huruf mad ketika dia dalam keadaan berharakat, dan dia duduk di pada makhraj dia bila dalam keadaan berharakat. Masya Allah. Yang cuma saya tak apa nak faham, dia kata tekanan suara pada kedua-duanya lebih tinggi tu. Au tinggi, ai kan tinggi. Ataitani, dia tak macam alif tu relax. Tapi kalau kita masuk dekat ya kan, contoh ataitani sa'ata ya'si, dia tinggi kan, rasa tekanan. Contoh kalau kita berhenti dekat perkataan yang apa, contoh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ما بعوضة فما فوقها الواو. Jadi kita sebut perkataan waw tu kan, fama fau, dia tak macam kita baca yang mendatar, fama fauqaha, ha tu relax sebab kita ada alif kan relax. Jadi bila kita sebut untuk huruf waw dan juga huruf ya yang menampakkan ketegangan anggota kita pada kawasan lidah. pada kawasan lidah. كواسن lidah. عن ماذا أتكلم الآن؟ أتكلم عن موضوع، لأن الأستاذة سألت عن الموضوع، هي ليست تفهم لكن تحاول أن تفهم بأعمق. تقول ونسبت الواو والياء الغير الماديتين إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين. مثلا cakap Melayu pula lupa. فكيف يصير انضغاط؟ كيف يصير انضغاط؟ لأن مثلا مجرد نحن نريد أن ننطق الحرف الواو، فما فو لأن واو هذا عندما ننطق الواو يرتفع في kat mana naik lidah kita tu, terangkatnya kat mana? Ada bahagian pangkal lidah. يا ارتفاع في أقصى اللسان. فعندما ننطق الياء كيف ماذا حصل عند اللسان؟ من وسط اللسان. يرتفع في وسط اللسان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام. وفيه 3 مخارج ل6 أحرف. أولا أقصى الحلق. شو يعني أقصى الحلق؟ التقاء. متى صار له بلا مسألة bahasa kita ni ada lam ta'arif ya Ustazah Sid Khamis, ya, bahasa Melayu tak ada lam ta'arif. Bangkal ya, bukan bangkal ya, pangkal kerongkong, la gauche. Il comprend 3 points d'articulation pour 6 lettres. أقصى الحلق يعني مخرج الهمزة والهاء، يعني فون دي لا الغوش. أقصى الحلق لمخرجه هذه articulation همزة هاء، وسط الحلق the middle of the tongue، the middle of the throat. وسط الحلق مخرج العين والحاء. مخرج العين والحاء in the middle of the throat, the articulation point of the letter عين and the letter حاء. ليس حاء، no.
patutlah tiba-tiba masuk dia bunyi ha. No, nahi. Katimah, nahi, no, ha. Ha, the letter of ha, if you go to the characteristic, is the light letter. We. Letter ha, we. Adna al-halq, iaitu yang di bahagian atas. Kita kata atas tu qariban ila makhraj, qariban ila jazrul lisan. Yang paling dekat dengan akak lidah ni. Apa dia? Le trait de la gauche, les traits adna al-halq, le trait kha ou غين. مخرج خاء dan juga مخرج الغين والخاء. يا سلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عافية أوصى. And today واليوم سنتكلم عن مخرج عين والحاء. مخرج العين ثم نتكلم عن الحاء. Okay, inshallah ta'ala. Today we will talk about the letter of al-ain wal-ha. Kita nak sembang pasal huruf ain dan juga huruf no ha. Nay Katimah, nay. No mufakham. Nay. No ha. No, don't say ha. Ha. Yes, it's